Okay guys, DK akan ke Aeon Alma, Aeon BM Alma untuk untuk melihat sesi Aveta dengan Peugeot punya test roadshow lah, test ride sekali dengan roadshow dia lah. Dia punya roadshow dia ada dekat dalam, di dalam Aeon Mall. Test ride dia ada dekat luar. Tadi cuaca elok dah kan? Tadi dah mendung bagus dah, matahari semua, awan semua dah rindung dah. Tapi sekarang ni time ni dah panas macam apa pula. Memanglah kata panas tu lagi bagus daripada hujan kan. Tapi tadi tak hujan, tadi mendung lagi syok. Right, kalau panas-panas macam ni tak best lah. Ride panas memang tak best. Siapa yang kalau kata aku suka ride panas tu bohong lah. Memang tak best. Ride panas memang tak best. Memang tak syok. Alright, okay, jom. Kita nak gerak lah. Reflect dah hijau dah. Jom, let's go. Alright guys, sampai dah kita. Sampai dah. Sekarang ni kita nak masuk parking dulu. Apa yang kita lihat di sini ya. Sebelah kiri kita. Ni dah. Right. So, jom kita masuk parking dulu. Ini dia. Review ah. Ha? Tak review ah. Tak review. Review ah. Tak boleh review. Tak boleh review hari ni. Hari ni tak sihat. Oh, ni tak ada ah. Hai kurang. Okay guys, ni dia motor-motor yang untuk test ride. Untuk ni lah, untuk pandai uji. Helmet pun disediakan. Ya, betul. Helmet disediakan abang. Helmet disediakan. Minuman disediakan. Minuman? Minuman disediakan. Dia beli tak? Ni. Apa dia? Biar beli tak? Nak tengok, Depa pilih tu. Depa select. Ni orang kuat. Ini kalau buat je motor macam dia. Bagi dia sibuk. Sebab kalau hampa cari dia, dapat DK sikit. Okay guys, DK nak masuk dalam, nak buat dekat dalam, nak tengok dalam Zat. Dia punya booth kat dalam dia. Nanti DK show kat hampa dah. Kita pergi tengok dalam, dia punya setup dia macam mana. Tengok sentuhan daripada CKT punya roadshow di dalam Aeon Mall. Aveta dengan Peugeot bergabung. Oh, ni helmet. Alright, jom kita tengok dalam lah. Tengok dalam Zat. Okay, masuk saja nampaklah ni dah. Aveta, jelajah Aveta, bekerjasama dengan CKT Motor. Okay, so inilah dia keadaan dia. Ramai juga pengunjung-pengunjung yang datang melihat secara dekat motosikal Aveta dan juga Peugeot. Alright. Semua dah puas hati sambil peluk tubuh selalunya dia nak beli. Dia peluk tubuh je, tapi sebenarnya dia nak beli tau. So apa kena tahu lah. Okay, right. So Peugeot kat sini dapat letak atas stage dan pakcik ni dah bagi IC. Pakcik ni bagi IC, confirm dah, beli dah lah. Confirm lah kalau dah bagi IC kan. Right, muka dah senyum lah tengok. Right, baik lah. Okay, so sekarang ni kita pergi ke depan lah. Sama kacau kat sini, depan tengah mau buat sales. Alright, okay, jom. Kita nak top up ayak tak? Tapi ambil ayak top up. Tak boleh minum ayak sejuk banyak sangat. Duduk semua lagi ni. Alright, so all the best. Jelajah
Avita di Bukit Mentajam, Penang. Terbaik. Okay guys, ini dah dia Sierra 5,600 on the road. 125. Yang bestnya ni. Yang bestnya dia boleh letak aku punya botol air macam ni yang masuk. Steady lah. Okey pak motor ni. Motor ni DK minat tau. Tangki dia 6 liter. Saya ingat aku itu masa launching itu dia berkata 6 liter. Meter digital lah. Wah pula ni. Okey pak. Layar ni. Tak syok Best. Nice. Shot. Sierra 125. Ni Sierra 125. Sierra 125. Dia dah main sekali dah dengan yang ni. So boleh kita tak box siap-siap dah. Apa nak tengok DK test ride ni tak? Boleh? Nak tengok? Tengok DK kat on. Test ride Sierra 125. Okay, jom DK test dulu Sierra 125 ni. Lepas dia kurang angin sikit. Dapat boleh. Oh, break. Dia belakang tak ada angin. Dia belakang depan tak ada angin. Dia jadi susah sikit nak handle lah. Dia boleh ada. Okay lah. Kalau apa nak DK bawa motor ni pusing Melaya ke, Abang Mai. Abang Mai. Kita boleh settlekan motor ni. Kita bawa pergi pusing Melaya. Okay lah. Alright. Sierra 125. Harga on the road 5,000 dah atur. Okay lah. Inilah Sierra 125. Kalau apa rasa apa nak test tengok motor ni boleh. Sierra dia pun best juga. Alright. So inilah motor-motor yang ni. Dia dalam keadaan semua tengah test ride. So beginilah keadaan dia dan suasana di sini. Agak meriah juga. So next di El Chong. Pada 3 dengan 4 bulan kot. Bulan 6 di El Chong. Lepas tu next lagi di Tesco yang tu under Sundi Jaya buat. So di Penang ni ada lagi lah. Ada chance lagi untuk main dan test ride dan test motor-motor Avita dan juga Peugeot. Alright. Jangan lupa support Avita dan Peugeot. Di mana ada Avita, di situ ada Peugeot. Macam tu pula ya. Okay, alright. So sampai di sini saja DK BT Motor nak sign out dah. DK masih lagi setia dengan PG1 DK. Inilah PG1 standard DK. Cuma rim saja tukar. Lain semua standard. Okay, alright, bye bye.